Ya, silakan. Gombak. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan berhubung rang undang-undang yang baru diperkenalkan, iaitu rang undang-undang kesalahan keselamatan. Sebelum saya memulakan perbahasan lanjutan daripada perbahasan daripada Kota Belud, beliau mendakwa bahawa rang undang-undang ini dibentangkan oleh Perdana Menteri setelah mendapat maklum balas dan mendengar daripada rakyat sendiri. Maknanya UMNO mengambil masa lebih 50 tahun untuk dengar rakyat untuk bawa pindaan kepada undang-undang yang zalim ini. Ini juga membuktikan kepada kita bahawa apabila UMNO itu kuat, dia tidak mempedulikan masalah rakyat di bawah. Tetapi apabila mereka tahu mereka akan kalah dalam pilihan raya yang ke-13 ini, barulah pindaan ini dibuat secara tergesa-gesa tanpa merujuk kepada banyak pihak yang mempunyai kepentingan demi menjamin kedaulatan dan keselamatan negara. Saya ingin memulakan perbahasan dengan menyatakan bagi pihak rakyat di Gombak dan juga keadilan, kita menyokong sepenuhnya langkah untuk memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 yang sering kita nyatakan bahawa ini merupakan satu undang-undang yang zalim yang diguna pakai oleh kerajaan selama hari ini, dan ianya meneruskan prinsip tahan tanpa bicara. Jelas akta ini telah merampas hak dan kebebasan rakyat sebagai warga negara seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Walaupun kita menolak ISA secara total, namun ini tidak bermakna keadilan akan sekali-kali berkompromi soal isu keselamatan negara. Kedaulatan dan kesentosaan negara harus dijamin, dan kita percaya bahawa jaminan ini akan diperolehi dengan menjamin keluhuran undang-undang dan perlembagaan serta sistem kehakiman yang bebas dan adil. Menjamin keselamatan negara juga tidak bermakna hak asasi rakyat dinafikan dan kebebasannya dipasung oleh negara. Saya menyambut baik pencelahan yang dibuat oleh sahabat saya daripada balik pulau yang memberi peringatan supaya kita memecahkan minda lama bahawa kerajaan yang menentukan sejauh mana kebebasan harus diberikan kepada seseorang rakyat. Sedangkan tanggungjawab kerajaan untuk menjaga keamanan negara, tetapi kebebasan itu merupakan satu hak yang dijamin oleh perlembagaan untuk setiap rakyat di negara ini, dan bukannya kerajaan menentukan sejauh mana kebebasan harus diberikan dan setakat mana harus kita laksanakan. Melihat undang-undang baru yang dinamakan sebagai Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini pada minggu ini, saya kecewa kerana kerajaan masih lagi mempertahankan prinsip yang menindas hak asasi manusia. Jelas ini bercanggah dengan natural law dan tidak menghormati karamah insaniyah atau kemuliaan insan sebagaimana yang diungkap dalam maqasid syariah. Penggubalan akta ini juga bermakna transformasi politik yang mahu digagaskan oleh Perdana Menteri telah gagal. Justru itu kita pada petang ini harus mengambil dan memikul tanggungjawab untuk sama-sama membahaskan bagaimana keperluan mendesak untuk mencadangkan satu bentuk substantif reform ataupun reformasi yang lebih bermakna untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat di negara ini dan pada masa yang sama menjaga kedaulatan negara Malaysia. Undang-undang yang digubal ini tuntas
tidak menghormati konsep asas undang-undang negara yang mana Perlembagaan Persekutuan adalah the supreme law of the land. Saya juga ingin memohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri bagaimana kerajaan bercadang untuk membatalkan ISA tetapi membawa satu rang undang-undang yang baru dengan memuatkan 3 komponen tambahan, iaitu sabotage, espionage dan satu lagi ialah tentang member of an organised criminal group. Sedangkan pada Mac 2007 telah pun dibuat pindaan kepada kanun keseksaan dalam bab 6 dan juga bab 6A, iaitu offences relating to terrorists. Dan saya kira pindaan yang dibuat pada Mac 2007 dalam kanun keseksaan ini telah cukup untuk menangani isu terorisme yang sedang hangat diperbincangkan. Persoalannya hari ini ialah soal pelaksanaan ataupun enforcement oleh pihak-pihak yang berwajib, khususnya pihak berkuasa polis, yang harus lebih cekap, efisien, profesional dalam mengumpul maklumat-maklumat intelligence dan bertindak dengan secara profesional. Sebab itu kita sebelum ini mendesak supaya IPCMC itu dapat dilaksanakan untuk melihat bagaimana anggota dan pegawai-pegawai polis dapat diberikan dukungan dan sokongan dalam konteks latihan untuk menggilak potensi dan profesionalisme mereka dalam menangani masalah ini. Malangnya, pindaan yang dibuat kepada kanun keseksaan pada tahun 2007 ini tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan oleh kerana masalah-masalah yang telah saya nyatakan tadi, termasuk kegagalan kerajaan untuk memperkenalkan IPCMC bagi mengangkat martabat pegawai dan anggota polis ke tahap yang lebih wibawa. Sebab itu pindaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan, dan hari ini kerajaan kemukakan satu rang undang-undang yang baru yang sebenarnya ianya lebih zalim dan terbuka kepada abuse of power oleh pihak-pihak yang berwajib. Gombak sedikit. Ya. Gombak, saya mohon penjelasan Gombak sedikit kerana saya melihat reaksi kerajaan ketika mencadangkan pindaan kanun keseksaan ketika itu, pada pandangan saya lebih ke arah memuaskan hati pentadbiran Bush yang ketika itu dibelenggu dengan isu terorismenya sendiri. Dan reaksi itu atau gesture itu sebenarnya just untuk memberitahu ya, isu terorisme seperti yang digambarkan itu ialah satu yang kita bersama-sama Amerika. Tetapi apa yang kita pentingkan di sini ialah our own domestic challenge, iaitu apa cabaran keadilan jenayah di dalam negara kita ini. Dikala apabila saya dengan katakan dengan penuh yakin kita tidak punya masalah seperti yang dihadapi oleh Amerika Syarikat atau negara yang lain. Kerana Gombak, saya mohon penjelasan sikit, kerana saya dapat fakta bahawa negeri seperti Perancis dan Jerman tidak mengambil sikap menggunakan rejim undang-undang pasca September 11 seperti yang dicadangkan oleh Bush doktrin itu. Tapi kenapa kita perlu menyambut baik sehingga pindaan tidak dibuat dengan seberkesan mungkin? Mohon penjelasan. Terima kasih Balik Pulau. Sebab itu saya nyatakan tadi, saya menyambut baik peringatan yang diberikan oleh Balik Pulau. Dalam menggubal satu rang undang-undang yang penting ini, kita tidak harus tergesa-gesa untuk tunduk kepada arahan ataupun kuasa-kuasa besar termasuk Amerika Syarikat. Kerana kalau ini berlaku, kita gagal melihat masalah dalaman negara dan juga serantau dalam menangani masalah ini, tetapi lebih terjebak dalam masalah politik antarabangsa untuk memuaskan nafsu serakah kuasa-kuasa besar, khususnya pentadbiran di Washington DC. Maka apa juga pindaan yang dibuat sebelum ini, termasuk pindaan
Mac 2007 Kanun Keseksaan bab 6 dan bab 6A ini tidak dapat dilaksanakan kerana semangat itu tidak dapat dijiwai dan dihayati oleh pemerintah. Ianya dipinda, ianya digubal semata-mata untuk tunduk kepada arahan kuasa besar. Maka hari ini kita kemukakan satu lagi rang undang-undang yang dilihat tidak menjamin keselamatan negara dan juga tidak menjamin hak asasi seseorang rakyat di dalam negara ini. Walaupun saya setuju, kita tidak mahu pandang ke belakang. ISA sudah dihapuskan. Alhamdulillah, kita menyambut baik. Tetapi rang undang-undang kesalahan keselamatan yang dibawa pada petang ini, ianya jauh lebih zalim daripada ISA. Ada beberapa komponen yang telah dinyatakan. Tetapi ada juga komponen-komponen yang cuba dipadamkan daripada pengetahuan rakyat yang sebenarnya ianya lebih mengekang kebebasan ataupun fundamental liberties yang kononnya telah diberikan kepada rakyat Malaysia. Gombak. Ya, silakan. Betul. Bila Kota Bulat bangun tu terus mencari jalan untuk bercakap tentang Kota Belud. Dan dalam nafas yang sama juga Gombak menyatakan tadi tentang ramai rakan-rakan kita yang agak bimbang dan mahukan kita berhenti bercakap tentang ISA, lupakan sejarah lama dan tumpukan undang-undang yang baru. Setujukah Gombak, yang berhormat Gombak, bahawa saya tertarik dengan seorang panglima dan juga pakar strategi Cina, Sun Tzu ataupun Sun Tzu, pernah mengatakan bahawa dalam melayari bahtera ke hadapan, ibarat dia kata sejarah adalah cerminan masa depan. Walaupun kita memandang ke hadapan, kereta yang paling canggih hari ini pun harga jutaan ringgit, tapi mesti ada cermin pandang belakang. Bila kita nak memotong ke hadapan, kereta paling canggih, jangan ada halangan di belakang. Itu pentingnya cermin pandang belakang. Dan cermin pandang belakang itu adalah sejarah. Dalam konteks ini, memang kita perlu bercakap tentang ISA. Kerana ISA itu, wajahnya dan lembaga hitam itu masih wujud dalam akta ini. Itu yang kita bimbang akan berlaku apabila rang undang-undang ini kita terima dan dia masih memangsakan rakyat Malaysia satu hari nanti. Itu yang kita perlu pelajari daripada sejarah ISA, kerana yang penting bagi saya adalah komitmen kita untuk melihat bahawa apa yang berlaku kepada ISA itu tidak akan berulang dalam rang undang-undang ini. Adakah boleh sambung sekali Gombak bersetuju? Saya respon kepada Kuala Krai dulu. Saya bersetuju, Kubang Kerian. Saya bersetuju supaya sejarah ini adalah cerminan masa depan. Bila kita bicara soal rang undang-undang yang baru ini, sudah tentulah kita perlu melihat apa yang telah dilakukan sebelum ini sehingga menyebabkan lebih 10,000 rakyat Malaysia ditahan tanpa perbicaraan, ya, detention without trial. Tetapi bila kita membicarakan soal ISA ini, tidak bermakna kita mahu membuka balik sejarah yang lama, tetapi kita nak mengukuhkan lagi hujah kita bahawa rang undang-undang yang dibawa oleh Perdana Menteri ini adalah satu sandiwara politik menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Kerana komponen zalim, komponen kejam, komponen menghalang dan mengekang hak asasi itu masih wujud dalam rang undang-undang kesalahan keselamatan. Apa bezanya dengan ISA? Sebagai contoh, Datuk Yang Di-Pertua, definisi yang diberikan di dalam rang undang-undang yang baru ini berhubung security offences, ianya terlalu umum, tidak precise seperti yang berlaku di negara-negara yang maju. Sepatutnya definisi ini perlu lebih precise, lebih terperinci
dan tidak disalahgunakan seperti yang terkandung dalam rang undang-undang yang disebut sebagai sini undermine parliamentary democracy. Apa definisi undermine parliamentary democracy? Ini yang disebut oleh Subang pagi tadi. Kalau nak gunakan akta yang baru ini, kita perlu mendakwa Perdana Menteri kerana merampas negeri Perak baru-baru ini. Kerana itu juga sebenarnya telah mencabuli demokrasi rakyat negeri Perak yang telah memilih sebuah kerajaan yang sah melalui proses demokrasi, dan hari ini Perdana Menteri sendiri telah mencabuli semangat demokrasi tersebut. Sebab itu ianya mesti diterangkan secara terperinci definisi yang harus termaktub dalam rang undang-undang ini. Kerana amalan di peringkat antarabangsa dan di negara-negara maju, ianya tertumpu kepada 3 komponen utama, iaitu yang melibatkan violent ataupun assassination ataupun force. Namun rang undang-undang yang dikemukakan ini diselitkan juga elemen-elemen ISA. Kerana kalau Datuk Yang di-Pertua lihat, hukuman untuk kesalahan ini iaitu Section 124B, dengan izin saya menyebut, whoever by any means directly or indirectly commits an activity detrimental to parliamentary democracy shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years. 20 tahun. ISA tahanan pertama 2-3 tahun. Sekarang ini boleh dipenjarakan 20 tahun. Lebih zalim daripada ISA. Untuk kesalahan ini 20 tahun. Untuk kesalahan ini. Ada satu lagi kesalahan di dalam rang undang-undang ini, ditahan sepanjang hayat sehingga mati. Espionage. Jadi di mana Kota Belud nak mempertahankan Perdana Menteri? Kononnya nak mengembalikan fundamental liberties. Ya, dia kembalikan fundamental liberties, tetapi pada masa yang sama, liberty yang sama dikekang dengan undang-undang yang cukup zalim, yang tak boleh diterima oleh rakyat yang matang, yang ada kemampuan untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Ini yang kita bahaskan pada hari ini. Minta jelasan. Ya, Mat, kalau nak bagi peluang tu ada 3 minit ya, Mat. Kau tak boleh lah, setengah minit. Ya, terima kasih, Gombak. Saya cuma tertarik sebab Gombak menyebut tentang dibentangkan secara tergesa-gesa. Saya nak tanya pandangan sebab ada 2 insiden yang hampir sama. Pertama, semasa Perdana Menteri dalam rangka rancangan untuk berjumpa dengan Presiden Amerika Syarikat, kita bawakan perbentangan untuk rang undang-undang persaingan untuk membuktikan ketulusan kita pada masa itu, nak buktikan pada Presiden Amerika Syarikat. Dan hari ini berkenaan dengan undang-undang menggantikan ISA, baru 2 hari lepas kita dilawati oleh Perdana Menteri daripada Great Britain. Adakah Gombak mensyaki atau merasakan apa yang saya rasa, perkara ini dibuat tergesa-gesa atau tujuan lain untuk selain daripada persiapan untuk pilihan raya? Terima kasih. Kalilah. Apa yang dibangkitkan oleh sahabat saya daripada Indra Mahkota itu jelas, saya ingat rakyat dapat melihat bahawa ini adalah sandiwara politik menjelang pilihan raya umum yang ke-13. Dan kita lihat Perdana Menteri Britain dalam lawatan dia ke Malaysia baru-baru ini pun, dan kemudian ke Indonesia, dia lebih memuji kebebasan dan demokrasi yang cukup subur di Indonesia, langsung tidak memberikan sebarang pandangan yang positif kepada keadaan dalam negara kita sendiri. Tetapi yang lebih penting ialah kita yang menentukan hala tuju negara pada hari ini. Mengapa kita nak bawa satu rang undang-undang secara tergesa-gesa tanpa melihat implikasinya kepada kebebasan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat dalam negara ini? Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, tidak benar rang undang-undang ini pernah dirujuk, dibincangkan ataupun ada consultation dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Saya dimaklumkan Majlis Peguam dirunding hanya sekali 2 tahun yang lalu.